Ramai dalam kalangan kita terlupa dan terleka. Semua kelukaan-kelukaan kita itu jawapannya ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita tak perasan. Kerana kita senang, jadi kita nak dan nak lagi. Sama tak macam kehidupan kita? Sama. Kita perasan tak Tuhan bagi kita suami, Tuhan bagi kita rumah, Tuhan bagi kita harta, Tuhan bagi kita segala-galanya. Tuhan bagi kita badan yang sihat, Tuhan bagi kita kaki, boleh pergi berjalan sana sini dalam keadaan ada orang tak dapat pun yang kita dapat. Tapi banyak tak yang kita mahu? Banyak. Pasal apa? Pasal kita nak dan nak lagi. Nak cari kat mana jawapan kepada kesedihan? Dalam Quran ni. Kan? Sebab itu kalau kita mengaji ilmu munasabah Al-Quran, kita rasa kita ditolak. Kita rasa kita ni yang paling banyak berkorban. Kita rasa hari ni kita sakit. Nabi jauh lebih banyak ditolak. Nabi lah yang paling banyak berkorban. Nabi lah yang paling banyak melalui kesakitan. Lalu apa sebab untuk kita terus rasa kesal, rasa lemah, rasa lelah dengan kesakitan dan kelelahan kita? Kita tak boleh fikir ke? Kita tak boleh ke duduk saat tengok balik perjalanan-perjalanan yang telah pun Al-Quran datangkan sebagai jawapan pada kita, kesakitan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Tuhan ada dengan kita. Kita rasa susah, apa jawab Al-Quran? Inna ma'al usri yusra. Semuanya ada satu-satu jawapan. Hanya kita je yang khilaf, tak buka, tak baca, tak belek, sehingga akhirnya kita rasa perjuangan kita adalah perjuangan yang bersendirian.